You know what? Kita boleh seumuran dengan kawan kita, sebaya, tapi jalan cerita kita tak akan sama dengan dia. Jangan rasa awak terlambat hanya disebabkan awak melihat mereka yang sebaya dengan awak ni dah berada di hadapan awak. Sebab perjalanan kehidupan kita ni tak pernah sama. Setiap orang sedang berproses di dalam jalan cerita masing-masing, di dalam perjalanan masing-masing. Kawan sekelas tinggal sekampung, tapi mungkin ada yang dah berpengalaman dahulu menjadi seorang ibu, seorang ayah, seorang suami, seorang isteri. Ada orang yang sedang berusaha melanjutkan pelajaran, menghabiskan pembelajaran, kemudian yang mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Di dekat traffic light, waktu tu kita akan tengok banyak sangat kenderaan kan. Berapa ramai orang yang pagi ni kita boleh berada di jalan yang sama walaupun di persimpangan yang berbeza, yang paginya ni adalah dengan hati yang tenang. Berapa ramai yang datang, yang bawa kereta waktu tu, bawa kenderaan waktu tu dalam keadaan yang sedang resah gelisah, yang sedang risau, yang sedang sedih, yang sedang diuji dengan ujian besar ataupun ujian kecil sama masjid. Berapa ramai orang yang datang memang dengan hati yang tenang, dan berapa ramai yang datang dengan nak mencari ketenangan hati. Dalam sepanjang hari dia tu, pertemuan dia dengan kita itulah yang mungkin tidaklah lama, tapi itulah momen yang dia paling syukuri. Bila kita buat baik, belum tentu orang yang kita buat baik tu akan balas balik kebaikan yang kita buat dekat dia. Dan dipulangkan balik kebaikan itu dalam keadaan